Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuhan Pengusi serta bersenjatan kuasa Surah Nur As-Sakinah, yang dimuliakan Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal serta tuan-tuan haji, perempuan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan, muslimin, muslimat, dan tuan guru yang dirahmati Allah SWT. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kehadrat Allah SWT dipertemukan pada malam yang penuh barakah ini, pada bulan Rajab, bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah SWT. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Aballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada malam ini kita akan bincangkan dengan tajuk berbaik sangka, ataupun dalam bahasa Arabnya husnuzan. Husnuzan ataupun berbaik sangka antara sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang telah digariskan oleh antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan ramai lagi ulama-ulama menggariskan tentang adab ataupun akhlak berbaik sangka, yang mana seorang yang mempunyai husnuzan, maka dia ada dua keadaan: berbaik sangka dengan Allah, ataupun bersangka baik dengan Allah, ataupun bersangka baik dengan makhluk. Tapi ada kalanya peringkat zon itu dia akan turun menjadi syak. Zon, mula-mula yakin ni 100%, markah ni 100%. Keyakinan kita tu turun sikit, lebih kurang 80%, dia akan jadi zon. Kita mula bersangka. Dia tak sampai ragu, tetapi dia hampir kepada yakin, hampir kepada keyakinan. Kerana ada benda yang kita tidak tahu, tapi kita yakin kalau itu betul. Dan turun lagi daripada zon, dia pergi kepada syak. Syak ni ragu-ragu, iaitu 50-50. Dia ragu sama ada benar atau salah. Dia ragu sama ada yakin ataupun tak yakin. Di antara dua tu, tengah-tengah. Dia duduk dekat dalam keraguan. Macam kita semayang, dia ada syak dalam solat. Kita ragu-ragu sama ada rakaat kedua ke ketiga. Dia datang syak dalam solat. Begitu juga tuan-tuan, turun daripada 50%, dia akan pergi kepada waham. Waham, ulama anggarkan lebih kurang 30%. Dia waham ni, dia banyak keraguan dia, melebihi syak tadi, sehingga kan dia akan membuat sangkaan yang salah. Sangkaan yang salah yang akhirnya merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Dan bawah daripada waham, dia pergi pada jahil. Jahil ni maknanya jahil lah. Jahil ataupun bodoh yang mana tak boleh nak ajar, tak boleh nak
dibetulkan, melainkan dia yang kena belajar. Kerana manusia ni musuh utama dia adalah kejahilan. An-nasu adum minal jahal. Manusia ni musuh dia adalah kejahilan. Sebab tu kalau manusia ni dia jahil, kita akan melihat dia akan selalu tersilap dalam apa yang dilakukan. Sebab tu kita kena belajar untuk kita mendapatkan keyakinan. Tetapi dalam hubungan kita ni tuan-tuan, kita dengan keluarga, kita dengan jiran tetangga, dengan sahabat-sahabat, dengan kawan sekerja, dengan rakan-rakan, maka dia ada satu nak ditekankan, iaitu husnuzon, berbaik sangka. Sebab bila kita berbaik sangka, dia akan mewujudkan suasana berkasih sayang, suasana tenang, harmoni, berlapang dada, dan hati kita akan lebih positif. Kita nampak diri kita akan lebih positif. Dan husnuzan ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Sadaqallahul azim. Mengapa pada waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang mukminin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah satu berita bohong yang nyata. Ayat ini asbab nuzul daripada peristiwa fitnah kepada isteri Nabi SAW yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika balik daripada peperangan dengan Bani Mustalik. Ketika itu Sayyidatina Aisyah dibawa oleh para sahabat ketika nak balik daripada peperangan. Jadi dipendekkan cerita tuan-tuan, ketika berhenti berehat, Sayyidatina Aisyah ni nak membuang hajat. Jadi Sayyidatina Aisyah ni badannya kecil, dia nak keluar daripada seolah-olah macam rumah agam tu, rumah yang diangkat untuk diletakkan Sayyidatina Aisyah dalam tu. Bila dah berehat tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah ni keluar daripada rumah kecil tu yang dibawa oleh para sahabat ni, keluar dalam keadaan seorang pun tak tahu, seorang pun tak sedar yang Sayyidatina Aisyah tu keluar secara senyap-senyap kerana nak buang hajat. Mungkin Sayyidatina Aisyah segan nak beritahu, apatah lagi mungkin beranggapan sempatlah untuk membuang hajat. Ketika selesai buang hajat, dalam keadaan sementara buang hajat, Nabi SAW telah perintahkan semua ketika itu untuk bergerak, teruskan perjalanan. Sedangkan Sayyidatina Aisyah masih lagi belum selesai membuang hajat. Selesai dah buang hajat, Aisyah tengok waktu tu semua dah tak ada. Rasulullah dah tak ada, sahabat-sahabat dah tak ada, semua dah bergerak. Jadi Sayyidatina Aisyah pun duduk dalam keadaan membungkuskan badan dengan selimut, ataupun disebut sebagai kain, membungkuskan badan dengan kain. Tiba dah seorang sahabat Safwan ni diduduk belakang. Memang Nabi SAW lantik Safwan ni untuk duduk di belakang bagi memantau keadaan. Itu strategi Nabi SAW. Safwan pun jalan tengok, terdapat seorang perempuan sedang berbungkus. Maka dalam hati Safwan, maka inilah Sayyidatina Aisyah. Maka Safwan pun mengejutkan Sayyidatina Aisyah dan menyuruh Sayyidatina Aisyah naik ke atas kuda, manakala Safwan berjalan kaki. Jadi sampailah dalam keadaan tempoh perjalanan tersebut, apabila golongan-golongan munafik ni dia nampak Safwan dengan Aisyah di belakang.
Sedangkan Nabi kat depan, sahabat-sahabat kat depan. Tapi bila nampak je Safwan dengan Aisyah kat belakang, dia mula buat fitnah. Dia mengatakan bahawa Aisyah dan Safwan telah melakukan perbuatan terkutuk, telah berzina, kan? Jadi tersebarlah fitnah-fitnah. Kerana orang munafik ni memang tunggu masa untuk nak menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan terdapat beberapa orang sahabat yang terpengaruh dengan fitnah orang-orang munafik waktu tu. Disebutkan orang-orang munafik waktu tu, kepala dia siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni kepala kepada orang munafik. Muti' bin Adi dan ramai lagi orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahawa mengapa pada waktu itu bila kamu mendengar berita bohong, sepatutnya kamu kata ini satu berita bohong. Maka lebih baik siasat dan tabayun, mengkaji dulu berita yang telah sampai supaya tidak merugikan dan tidak menyebabkan mudarat. Jadi peristiwa itu menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dalam keadaan menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi diam. Bila Nabi diam tu, Aisyah pun diarahlah balik ke rumah ayahnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila balik rumah Sayyidina Abu Bakar, dia mengadu pada ayahnya pun diam. Kerana Rasulullah adalah Nabi, manakala Aisyah adalah anaknya. Dalam keadaan Abu Bakar tidak mengeruhkan lagi keadaan. Itu sifat sahabat yang beriman. Dalam tempoh nak menunggu wahyu tu, subhanallah, maka Allah Ta'ala turunkan surah An-Nur untuk menjelaskan peristiwa itu adalah satu pembohongan yang dibuat oleh golongan munafik yang nak menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa fitnah terbesar, antara fitnah yang terbesar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, satu ulama bernama Ibnu Ashur menyebutkan dalam tafsir, mengingatkan kepada kita sebagai orang Islam, orang beriman, apabila mendengar satu berita, mendengar satu perkara yang viral, maka siasatlah terlebih dahulu. Jangan terus kita menghukum, jangan kita terus melakukan tindakan yang melulu. Kan fatabayyanu, sebutkan dalam Quran. Bila kamu mendengar satu berita, maka kajilah dahulu. Kajilah dahulu dalam keadaan kamu menyiasat, mencari kebenaran. Adab tu bila menerima satu berita, jangan kita terus menerima bulat-bulat. Apatah lagi bila kita terima, kita menghukum pula. Kadang-kadang ada perbincangan-perbincangan yang kita perlu duduk ataupun kita bermusyawarat. Kerana Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, bila sampai satu berita daripada orang fasik, orang-orang yang membawa berita-berita yang palsu, fatabayyanu, maka siasatlah dahulu. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tak menimpakan mudarat kepada satu kaum atas sebab kejahilan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka sebab tu kita ini kena berhati-hati tuan-tuan. Selidik dahulu maklumat-maklumat yang kita terima. Kita dalam keadaan kita kena mengkaji dulu atau menyiasat dahulu. Ataupun mungkin dapat satu berita, kita tawakuf. Tawakuf tu kita stop. Kita tak meneruskan lagi perkara itu.
kita tak bertanya lagi perkara itu, kita rasa macam perkara itu akan membawa kepada kemudaratan, kejahatan, maka kita stop, tawakuf, supaya untuk mengelakkan perkara yang tidak baik. Sekarang ni banyak tuan-tuan berlaku perceraian, berlaku masalah rumah tangga, bergaduhan, salah faham di antara kawan-kawan dalam kita punya office, pejabat. Mungkin kadang-kadang berlaku fitnah-fitnah, hukum menghukum, dan banyak lagi perkara yang akhirnya akan menyebabkan hubungan kekeluargaan dan hubungan persahabatan itu jadi keruh. Sehingga kalau suami isteri jadi bercerai-berai dan sebagainya. Kadang-kadang ada keluarga saudara mara yang putus silaturahim kerana mulut-mulut yang menyebarkan fitnah untuk melaga-lagakan kita ni, subhanallah. Dan sebab itu pentingnya berbaik sangka supaya kita tidak menghukum. Itu tujuan dia. Saya petik satu kalam pesan ulama daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Janganlah anda berburuk sangka terhadap percakapan seorang muslim, sedangkan anda boleh mendapati kemungkinan yang baik daripadanya. Kadang-kadang kita dengar, jangan terus menghukum. Dengar dulu, dengar, terima. Maka apa yang baik kata Sayyidina Umar, kita ambil. Apa yang tidak baik, maka kita tolak atau kita tidak terima. Itu tahap-tahap bila mana kita sentiasa ada bersangka baik dalam hati kita. Sebab kita ni manusia, tuan-tuan. Selagi kita bernama manusia, tak lari daripada perasaan buruk sangka ke orang. Tak lari daripada nafsu yang banyak menghasut, hasutan syaitan lagi, yang menghasut kita supaya berburuk sangka dengan orang. Tengok orang tak puas hati, kan, nampak seseorang rasa tak puas hati. Tapi ada buruk sangka yang dibenarkan, yang dibenarkan. Itu disebutkan sebagai prasangka yang tiada dosa. Jadi hari ini kita tengok ada dua keadaan. Sangka buruk, sangka berbaik sangka ni ataupun prasangka ni, dia ada dua. Satu prasangka yang berdosa, satu lagi prasangka yang tak berdosa. Ada rupanya ada sangka yang tak berdosa, sangka baiklah. Kalau sangka yang dosa, sangka buruk. Jadi menurut Sufyan Al-Thawri, sangka yang berdosa ialah seseorang yang berprasangka buruk lalu ia membicarakannya. Itu berdosa. Manakala prasangka yang tak berdosa apabila seorang yang hanya berprasangka tetapi dia tidak membicarakannya, dia tidak meluahkannya, maka ini adalah prasangka yang tidak berdosa. Dan kata Nabi SAW, husnul zan min husnil ibadah. Berbaik sangka merupakan sebahagian daripada ibadah yang baik. Banyak kan kaedah-kaedah baik sangka. Kita datang rumah orang, kan, tengok rumah dia tutup, kita pun ketuk pintu. Nabi ajar bagi salam sebanyak 3 kali. Kita berbagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak menyaut. Kali kedua bagi salam pun tak menyaut. Kali ketiga bagi salam pun tak menyaut. Berbaik sangkalah kamu. Maka berbaik sangkalah kita. Baik sangka macam mana? Kita kena baik sangka yang tuan rumah tak mahu menerima tetamu waktu tu. Kita baik sangka. Kita kena baik sangka. Janganlah kita sampai ketuk, sampai nak roboh dia punya pintu tu, kan, dia gegarkan apa, pintu pagar tu. Tak puas hati, dia panjat lagi, ketuk tingkap rumah tu. Tengok rekod ni mesti ada orang ni. Dia ketuk pong 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 pong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan, ini orang yang suka berburuk sangka. Maka kalau Nabi ajar, dan Quran pun sebut, bila mana kita bagi salam 3 kali tak menyaut, maka balik. Sebab waktu tu tuan rumah tidak bersedia menerima tetamu.
kena baik sangka lah. Kemungkinan tuan rumah tak ada. Janganlah kita sampai menyiasat, tengok langsi terbuka, lampu terbuka, ni mesti ada orang ni, kereta ada, motor ada, kan, ketuk lagi. Jangan. Kita kena berbaik sangka. Waktu tu tuan rumah tak bersedia menerima kita, ataupun mungkin ada urusan, mungkin keletihan dan sebagainya. Begitu juga kadang kita dah lama tak jumpa kawan, dah lama tak jumpa sahabat kita. Kena berbaik sangka, mungkin dia ada urusan. Jangan kita berburuk sangka. Kita kata mungkin dia tak nak kawan dengan kita lagi ke. Kan, perasaan tu macam tu kan datang kan. Bila kawan tu dah lama tak jumpa, dah lama tak WhatsApp, kita mula buruk sangka. Kan kita kata mungkin dia ni dah tak nak kawan dengan saya lagi. Mungkin dia ni dah tak suka saya lagi. Kalau kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya, lebih baik kita berbaik sangka. Kemungkinan dia dalam proses nak berubah, kan, dia proses nak membetulkan dirinya, kan. Begitu juga kita orang surau, tuan-tuan datang surau, kan, kawan ni pula dah lama tak datang. Mula datang dalam hati kita, ni kenapa dah lama tak datang dia ni, kan, apa nak jadilah. Mula dalam hati tu rasa buruk sangka dengan orang. Kemungkinan kena baik sangka, mungkin dia pergi ke masjid lain, mungkin dia pergi ke surau lain. Kadang-kadang dalam hati tu rasa tak berhati, kan. Bila orang tu datang pula, ada lagi, hidup lagi kau rupanya, kan. Ingatkan dah mati. Astagfirullahalazim. Tu kadang-kadang perasaan buruk sangka tu akan menyebabkan orang jadi keruh hubungan dia, akan jadi tak seronok, tak harmoni dalam hubungan. Inilah kadang-kadang kena jaga perkara macam ni. Dan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT sebutkan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kerana sebahagian daripada prasangka itu dosa. Jadi sebahagian daripada prasangka itu banyak dosanya. Termasuklah tuduhan, fitnah, termasuklah mendengar khabar yang tidak baik. Maka lebih baik kita jauhkan daripada prasangka-prasangka macam tu. Saya sendiri yang bercakap lah. Sebab kita ni manusia, kita banyak kelemahan, kita banyak, orang kata apa, kedaifan, kelalaian kita, kealpaan kita. Maka bila terlintas dia perkara-perkara yang mengajak kita kepada benda prasangka buruk, maka kita kena jauhkan daripada benda tu. Jangan buka ruang perbincangan yang takut-takut akan menyebabkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik ataupun fitnah yang tidak baik. Melainkan kalau dah sampai tahap ragu-ragu, dah sampai tahap syak. Syak ni contohlah, ada benda yang kita jangan terlalu sangka baik. Bila sampai tahap syak, apabila nampak satu kemaksiatan, jangan bersangka baik dengan maksiat. Jangan terlalu bersangka baik. Nampak rumah jiran, kita tahu jiran tu memang duduk seorang, dia seorang dia lah. Tiba-tiba yang jiran tu perempuan lah, tiba-tiba kita nampak ada lelaki masuk ke dalam rumahnya. Boleh tak kita sangka baik, mungkin adik dia kot, kan, mungkin ayah dia kot. Boleh tak kita sangka macam tu kalau kita yakin? Tapi kalau kita tak yakin, maka sebab tu Nabi kata apa? Idza man ra'a minkum munkaran, siapa di kalangan kamu nampak perkara mungkar, perkara maksiat, falyughayyiru biyadi, kena cegah dengan tangan. Cegah dengan tangan ni bukan maksud kita pergi tampung ke dia ke, tidak, cekik ke, cok selam ke dia, bukan. Jangan dia belasahnya orang tu, kan.
Maksud tangan tu adalah menggunakan kuasa. Kuasa apa? Kita sebagai pegawai syarak, kita gunakan kuasa sebagai pegawai syarak. Imam Bilal, pegawai syarak. Maka hanya beberapa orang yang diberi kuasa. Pegawai polis, jabat agama, Jabatan Agama Islam Melaka. Kan? Kat situ main peranan. Gunakan tangan. Maka Nabi kata, fa illam yastati', kalau kamu tak mampu gunakan tangan, dan kita ni orang biasa, kita ni orang awam, tak ada kuasa, maka Nabi kata falyughayyiru bilisani, maka cegahlah dengan tangan. Cegah dengan lisan, lidah kita. Gunakan lisan kita untuk buat laporan. Laporan, salurkan maklumat. Tak boleh kita sangka baik aja. Sangka baik yang menyebabkan maksiat berleluasa. Ni tuan-tuan, terlalu bersangka baik. Jadi dalam maksiat, dalam kemungkaran, tak boleh bersangka baik. Tak boleh bersangka baik. Kita dah nampak. Kalau kita tak nampak, tak apa. Kan? Sekarang ni kita dah nampak. Kita tahu jiran kita ni seorang perempuan dia seorang je, ada anak-anak kecil sebagainya. Kita pun kenal suami dia, kan? Kita pun wallahualam tiba tengok ada lelaki lain masuk dalam rumahnya. Dalam hati kita, kan, kita kena pergi pada hadis Nabi yang tadi. Kita tak tahu, kita takut maksiat itu berleluasa, maka laporkan kepada pihak berkuasa. Falughayyiru bilisani fa illam yastati', kalau kamu tak mampu juga, tak kuasa, tak mampu, tak ada, dengan mulut pun kamu tak nak buat laporan, falughayyiru biqalbi, maka cegahlah dengan hati. Itu yang jadi masalah. Bila kita cegah ke hati, kita biar je maksiat itu berleluasa. Subhanallah. Maka Nabi kata wahwa adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Dan kita ini kena tegakkan hati kita, kena kuatkan iman kita, dengan cara kita kena amar ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Mari kita menyuruh kepada kebaikan dan kita kena mencegah kemungkaran. Yang saya sebut tadilah, tuan-tuan, kita nampak seseorang itu dia masuk dekat kelab malam, kan? Kita nampak sekumpulan anak-anak Islam, orang Islam masuk dalam kelab malam. Boleh tak kita sangka baik? Mungkin dia nak mengaji Quran. Kan? Boleh tak kita kata mungkin dia orang ni nak pergi mengaji kitab Riyadhus Salihin, nak mengaji kitab Quran, nak mengaji hadis, tapi masuk dalam kelab malam. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Sebab itu prasangka yang tidak dibenarkan. Kan? Dekat situ tak boleh kita bersangka baik. Tak boleh bersangka baik. Maka kalau orang masuk ke tempat-tempat maksiat, mesti ada tujuan dia. Mesti ada dia punya aktiviti dia dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kita kena berhati-hati dalam bab ni. Macam skema lah, skema nak membong orang sekarang macam-macam cara. Dia katalah dia beri LHDN lah, dia beri tabung haji lah. Sekarang ni dah mula dah skema jalakan kerja. Sebab ramai ada yang dapat dah tawaran haji, kan. Ada mungkin dah dapat tawaran haji yang mungkin mohon dan sebagainya. Mula dah telefon, saya daripada pihak tabung haji, ni kurang sedikit ni, nak minta masukkan lagi duit, sebab tak cukup lagi ni, tak lepas lagi, visa tak dapat lagi. Contohlah. Boleh tak kita sangka baik? Tabung haji sangka baik, kita pun bagi kat dia. Subhanallah. Berapa ramainya orang tertipu dengan skema. Baru ni saya dengar berita yang pesara kerajaan ditipu hampir 200,000 kerana terpedaya dengan skema. Kan? Sebab tu kita kena berhati-hati. Sangka baik juga. Tapi bila mana benda yang melibatkan keraguan, bila benda yang melibatkan satu perkara yang menyusahkan kita, maksiat, kemungkaran, maka kita kena jauhkan daripada perkara tersebut. Kita kena jauhkan daripada perkara tersebut.
Dan kita balik pada persangka baik. Dikatakan persangka baik, jenis dan hukum prasangka. Kalau prasangka yang diperintahkan, prasangka manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maknanya bila kita nak bersangka ni, maka prasangka yang diperintahkan adalah sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzan dengan Allah. Jangan sekali kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmahnya. Dan ada benda yang kita tak boleh nak bayangkan. Ada benda yang bukan di bawah bidang fikiran kita ni, bukan di bawah bayangan akal kita, bukan. Kerana ada perkara yang lebih baik yang Allah nak bagi pada kita. Sangka baiklah pada Allah. Nak latih diri itu dengan banyak bersyukur dan kena letakkan sifat qanaah dalam jiwa kita. Qanaah apa? Merasa cukup. Kita dah berkahwin, maaf tuan-tuan, berkahwin, tiba-tiba kita kahwin 10 tahun, ada 15 tahun, 20 tahun tak dikurniakan zuriat. Sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah SWT. Ada yang rezeki lain yang Allah nak bagi pada kita, kan? Dalam masa sama kita kena usaha dan doa. Usaha, jangan tak usaha, kena usaha, wajib usaha. Dan sama-sama kita berdoa pada Allah. Doa ni bila kita doa kena ada khufyan wa tadarruan. Kena rasa takut dan kena rasa rendah diri. Yang kita ni makhluk, Allah yang ciptakan kita. Yang nama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Taala berkehendak, Allah Taala boleh bagi sekelip mata pada kita. Tapi Allah Taala tahan. Kan? Boleh jadi Allah Taala tahan doa kita dan bagi pada waktu yang terbaik. Kita minta, jangan kita kata tak dapat-dapatlah, doa dah lama dah doa tak dapat-dapat lagi. Kenapa ya Allah, kau tak adil pada aku ya Allah? Kenapa orang ni dapat, aku tak dapat? Mulalah sangka buruk pada Allah. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan syukur ni Nabi ajar, lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Kan? Bila kita menaiki kereta, kita melihat orang yang naiki motor. Kan? Dengan kita pandang, bestnya kalau dapat kereta lagi besar. Tu mula rasa tak cukup. Mula rasa tak bersyukur, tak berterima kasih pada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kereta pada kita. Ada orang tak dapat kereta pun. Ada orang masih lagi menggunakan motor dan sebagainya. Bila hujan, kita rasa ya Allah, syukur ya Allah ada kereta, dapat teduh daripada hujan. Kawan kita tu naik motor, naik motor hujan pun sangka baik juga pada Allah. Syukur ya Allah dapat motor ni. Ada orang naik basikal, sekurang-kurang pun hujan pun cepat sikit sampai rumah. Kan? Cepat sikit. Naik basikal lambat. Orang naik basikal pula kena syukur pada Allah. Kerana ada orang yang tak ada basikal, terpaksa jalan kaki. Subhanallah. Jalan kaki. Kan? Ya Allah, syukur ya Allah bagi aku basikal ni ya Allah. Kan? Ada orang jalan kaki. Panas ni ya Allah. Naik basikal paling tidak pun adalah kenderaan nak menuju ke tempat lain. Bila orang jalan kaki, kena bersyukur juga. Ya Allah, syukur ya Allah, masih ada kaki lagi ya Allah untuk aku berjalan. Kerana ada orang kat sana dah tak ada kaki dah. Dia potong kaki dan sebagainya, ataupun sakit tak boleh nak berjalan. Subhanallah. Orang yang sakit tak ada kaki pula kena syukur. Kawan-kawan pun ada tangan. Kawan-kawan pun bolehlah buat aktiviti lain walaupun tak ada kaki. Orang yang tak ada kaki, orang yang ada sakit dan sebagainya, syukur. Tengok orang yang terlantar. Orang terlantar pun syukur. Kerana apa? Dia syukur dia masih hidup lagi. Dia kena melihat orang yang kat bawah tanah dah tandam dah ke bumi, yang meninggal dunia. Subhanallah. Sebab orang yang meninggal dunia dah tak boleh nak buat apa dah.
Nikmat syukur tu dah tak ada dah di dalam alam barzakh. Rasa syukur, rasa redha dah tak ada dalam alam barzakh. Yang ada hanya pada alam fana kita ni, alam dunia. Maka sebab tu kita bersangka baik kepada Allah SWT. Boleh jadi Allah Ta'ala tak bagi pada kita kerana Allah nak bagi rezeki yang lebih baik kepada kita. Begitulah nak beritahu pada kita supaya kita kena kuatkan hati, sangka baik pada Allah. Kerana dia akan mendatangkan rasa syukur pada Allah. Antara rasa nak sangka baik pada Allah, syukur pada Allah, lihat apa yang kita dah ada sekarang. Jangan lihat apa yang kita tak ada. Sebab kita akan jadi tak bersyukur bila mana kita akan selalu melihat benda yang kita tak ada. Kan? Walaupun tak ada anak, syukurlah masih ada isteri. Subhanallah. Masih ada isteri. Walaupun tak ada isteri, syukurlah masih ada mak, masih ada ayah, masih ada beradik lagi. Subhanallah. Maka kita kena melihat apa yang kita ada sekarang, supaya bila mana kita bersyukur, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an melihat ada seorang lelaki sedang berdoa. Dia kata apa? Ya Allah, jadikan aku orang yang sedikit. Maka lepas doa, Sayyidina Umar pun tanya, wahai tuan, kenapa doa macam ni? Tak pernah aku dengar doa macam ni. Maka dia kata, wahai Amirul Mukminin, satu hari aku mendengar Nabi SAW menyebutkan dalam ayat Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Maka sebab tu aku doa agar aku ni jadi di kalangan orang yang bersyukur tu, orang yang sedikit tu. Kan? Kerana sangat sedikit orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala ingatkan kita 31 kali dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat yang kamu nak dustakan? Apa lagi nikmat yang aku bagi yang kamu nak dustakan? Maka sebab tu kita kena banyak bersyukur supaya kita lebih bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan datang rasa cukup dalam hati kita. Rasa cukup. Kemudian disebutkan prasangka yang diharamkan adalah prasangka buruk terhadap Allah. Jangan kita sangka buruk pada Allah. Kerana apa yang Allah bagi itu yang terbaik untuk kita. Kerana kita berdoa atas kehendak kita, tapi Allah Ta'ala makbulkan doa kita atas keperluan kita. Faham tuan-tuan? Kerana sifat kehendak adalah sifat Allah SWT. Kan? Kita berdoa, kita nak macam kita nak, tapi Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita perlukan. Sebab beza kan kehendak dengan keperluan. Kalau kehendak semua kita nak, semua kita nak, tapi Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Sebab yang kita perlukan itulah yang Allah Ta'ala akan bagi sekiranya kita bersangka baik kepada Allah SWT. Dan dalam satu riwayat Muslim, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hamba-Ku. Maknanya Allah Ta'ala menurut prasangka kita. Bukan Allah Ta'ala ikut kita, tidak. Tapi Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala akan bagi sesuai dengan keyakinan kita pada Allah. Kita pun minta pada Allah, kalau keyakinan kita hanya setakat 20%, hanya 20% je bantuan Allah datang pada kita. Sebab keyakinan kita tu tak kuat. Kan rukun dalam berdoa tu, kita berdoa dan kena meyakini yang Allah akan makbulkan doa kita. Ni ada 3 tanda doa tu. Pertama, doa, kita doa, Allah Ta'ala bagi terus. Yang kedua, kita berdoa, Allah Ta'ala bagi pada waktu lain. 10 tahun lagi ke, 20 tahun lagi ke. Ataupun yang ketiga, Allah Ta'ala gantikan dengan perkara lain. Kita minta rumah, Allah Ta'ala tak bagi rumah, Allah Ta'ala bagi keluarga yang bahagia. Boleh jadi.
Kan? Kita minta minta apa-apalah, gaji naik dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala bagi kecukupan. Mana Allah Ta'ala bagi dalam bentuk yang lain. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada musibah. Boleh jadi kita minta nikmat kan? Tapi Allah Ta'ala bagi kita ni dijauhkan daripada musibah. Kan? Kita kan minta doa macam-macam kan, ya Allah beri kesihatan yang baik, berilah. Tapi Allah Ta'ala uji sikit penyakit pada kita. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kemalangan. Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sihir dan sebagainya. Dan yang seterusnya Allah Ta'ala akan ganti di syurga nanti. Allah Ta'ala akan makbulkan di syurga nanti. Kalau tak dapat di dunia pun Allah Ta'ala akan bagi di syurga nanti. Kita kena yakin macam tu. Kena yakin. Isunya sekarang sebab kita tak bersangka baik pada Allah. Apatah lagi bila ada terbit daripada mulut orang ni, dia kata buat apa sembahyang, buat apa berdoa, tak dapat apa pun. Dah pergi umrah dah pergi haji dah doa depan multazam, depan Kaabah tu, subhanallah, tak dapat pun. Dah pergi Raudhah, dah berdoa, tak dapat pun. Ni orang yang kufur. Orang kufur. Sedangkan kalau kita tengok nikmat daripada pagi sampai sekarang ni, Allah Ta'ala dah bagi dah macam-macam kat kita. Kita je tak sedar kan. Allah Ta'ala bagi kita boleh makan. Allah Ta'ala boleh bagi kita boleh merasa makanan tu, minum. Allah Ta'ala bagi kita boleh bernapas lagi, boleh hidup saat ini. Allah Ta'ala bagi kita boleh melihat wajah anak-anak kita, balik rumah dapat tengok wajah isteri kita. Allah Ta'ala bagi lagi nikmat kita bawa motor, bawa kereta, selamat sampai ke rumah kan. Itu semua adalah satu nikmat. Kita pun doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Banyak dah hasanah, kebaikan yang Allah bagi pada kita. Kadang-kadang kita tak banyak bersyukur pada Allah, sehingga kita bersangka buruk pada Allah. Tak dapat. Ya Allah, kenapa aku buat tak dapat? Kenapa aku buat tak dapat? Ya Allah, kenapa aku dah tahajud panjang malam setiap malam tapi tak dapat pun? Kerana dia tidak bersangka baik pada Allah SWT. Terpulanglah pada Allah, nak bagi bila pun kan. Terpulanglah pada Allah. Kerana Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Seorang anak kecil kan, macam kita ada anak, kita lebih tahu apa anak kita perlukan. Dia main kecil, dia tengok api kan. Budak-budak boleh tengok api, dia seronok lah. Dia akan datang main api, dia akan baling batu, dia akan pegang kayu, dia akan main kertas. Tapi kita sebagai mak ayah, kita lebih tahu kan bahaya main api tu daripada seronoknya anak kita tu. Kita pun kata jangan main. Kan nampak anak kita pun marah kita, menangis, kenapa bapa tak boleh main? Kita kata bahaya main api tu, daripada seronok awak tu bahaya. Sebab tu tak bagi main. Nampak tuan-tuan. Kita tahu, kita lebih tahu apa yang keperluan anak kita. Subhanallah. Dia seronok main handphone kan, main handphone, main game. Kalau kita sebagai mak ayah, kita sampai hati kita nak kecewakan hati anak kita, kita pun tak mau bagilah. Tapi isteri kata tak boleh bang, biasa nak biasa. Kita lebih tahu keperluan dia kan. Tak bagi main tu bukan sebab tak sayang, tapi kita lebih tahu kebaikan daripada tak main tu. Dia boleh prepare untuk exam dia, UPKK dia, boleh exam untuk peksa dia. Itu lebih keperluan tu daripada main game tadi. Begitulah Allah SWT akan bagi apa yang kita perlukan berbanding apa yang kita nak. Sebab sifat Allah iradah, kehendak. Kita tak ada. Kita tak ada sifat kehendak tu. Kita doa saja. DUIT, duit. Seorang ahli psikologi beritahu duit, D doa, U usaha, I ikhtiar, T tawakal. Kemudian Ibn Qayyim mengatakan dalam Madarij As-Salikin, seorang yang berbaik sangka terhadap Allah
maka semakin tinggi sifat tawakalnya kepada Allah Subhanahu taala. Semakin tinggi kita pada Allah. Dan yang kedua tuan-tuan, bersangka baik dengan manusia. Yang terakhirlah, bersangka baik dengan manusia. Kita kena bersangka baik dengan manusia ni dalam erti kata nak menjaga harmoni tadi, nak menjaga kerukunan, kasih sayang dalam masyarakat kita. Dan baik sangka ni dia akan menyelamatkan kita daripada fitnah dan salah faham. Dan Nabi kata, iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadis. Jauhilah kalian akan prasangka, kerana prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ghazali dalam Bidayah wa Hidayah, tiada lagi alasan untuk berburuk sangka. Pertama, jika engkau bertemu dengan seseorang, maka ucapkan dalam hatimu, mungkin kedudukannya lebih baik di sisi Allah Subhanahu taala. Kan kita nampak seorang tu walaupun dia pakai biasa je, kan kita pakai jubah, pakai serban, kita nampak kawan ni pula pakai jin, seluar jin, kan, baju t-shirt contohlah, nampak pula bertatu pula tangan kan. Oh, ini ayah abang long mana ni, kan, double seven ke apa ni, kan. Kita pun kata, ni teruknya orang ni, ahli neraka ni. Jangan, kan. Sebab kita kena merasa sangka baik. Mungkin dia lebih baik daripada kita, mungkin dia lebih mulia daripada kita. Walaupun kita nampak ni zahir je, yang kita pakai ni semua ni zahir je tuan-tuan. Hati tu yang penting. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita nak bawa depan Allah Ta'ala nanti, pada hari akhirat nanti, nak menghadap Allah Ta'ala, bukan bawa harta kita, tak bawa anak pinak kita, tak beri manfaat langsung. Anak pinak harta pun dia tak bagi manfaat, illa, melainkan man atallaha, siapa yang menghadap Allah Ta'ala nanti, bawa hati. Sebab tu jangan kita pandang rendah pada orang yang pakai biasa-biasa, kan? Saya ajar diri saya lah, jangan pandang rendah kepada orang yang rockers, kan? Rockers rockers rambut panjang, kan, rock. Jangan kita pandang rendah kat dia. Kadang-kadang dia lebih banyak amalan dia daripada kita. Ini kita nampak baik sebab Allah Ta'ala telah menutup keaiban kita. Jangan rasa baik sangat lah. Saya ajar diri saya, jangan rasa baik sangat, kan? Sebab kita nampak baik sebab Allah telah tutup aib kita. Kata Uwais Al-Qarni, kalaulah dosa tu berbau busuk, takkan ada seorang duduk dengan kita, takkan ada seorang duduk sebelah kita. Bahkan orang akan meludah kat muka kita sebab busuknya. Subhanallah. Tapi Allah Ta'ala tak buka keaiban kita tu. Subhanallah. Kita nampak orang tu tak pergi semayang, tak pergi surau, sangka baik, kan? Sangka baik, kena sangka baik, kuatkan sangka baik. Mungkin dia lebih baik kedudukan daripada kita. Kalau kita bertemu orang tua, ini Imam Ghazali ajar pada kita tuan-tuan. Kalau kita bertemu orang tua, maka ucapkan dalam hati kita, dia telah beribadah kepada Allah jauh lebih lama daripada aku, tentu dia lebih baik daripada aku. Tu kita nampak orang-orang yang lebih tua daripada kita, jangan kita hilang hormat pada dia, jangan kita rendahkan dia. Sekarang ni banyak orang tuan-tuan, ada PhD, ada doktor, kan, ada master, ada degree, direndahkan orang. Mentang-mentanglah bapak doktor kat kampung tu tak ada degree, kan? Mentang-mentanglah orang dulu ni tak ada belajar tinggi-tinggi, setakat SRP je, setakat UPSR je, setakat PMR je. Mentang-mentanglah awak belajar tinggi, ada PhD, doktor, dok menghina orang. Jangan, kan? Jangan kita menghina orang. Tu adab. Bila kita nampak orang lebih tua daripada kita kena hormat. Sebab apa? Dalam hati kita, dia lebih hidup lama.
Hidup lama dia tu banyak ibadah dia berbanding kita ni yang baru hidup 30 tahun, 40 tahun ni. Yang ketiga, kalau kita bertemu anak kecil macam ni, kata Imam Ghazali, ucapkan anak kecil ni belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan diriku telah tua yang banyak maksiat kepadanya. Tentu anak ni jauh lebih baik daripada kita. Subhanallah. Tu kita pandang anak-anak kita ni, kita kena sangka baik macam tu. Sebab tu satu ulama, Habib Ali, apa nama Habib tu, dia kalau jumpa anak-anak dia akan cium tangan. Dia akan cium tangan, tuan-tuan. Cium tangan anak-anak tu lah, kanak-kanak kecil tu. Orang pun tanya, ya Habib, kenapa kamu cium tangan kanak-kanak kecil ni? Kerana dia tak banyak dosa berbanding aku. Allahu Akbar. Dia tak ada dosa. Budak kecil kan, 6-7 tahun, belum balik lagi, tak ada dosa lagi, cium tangan kan? Sebab tu kadang-kadang bila orang nak cium tangan kita, kita tak bagi. Bukan apa, sebab kita tahu kita banyak dosa. Kan? Begitulah nak sebut. Dan yang keempat, jika bertemu dengan orang yang berilmu, maka ucapkan dalam hati, orang ini mempunyai kedudukan yang tidak akan pernah aku capai. Dia tahu apa yang tidak aku tahu, dan dia mengamalkan ilmunya, tentu dia lebih baik daripada aku. Begitu. Kita jumpa orang berilmu, orang alim, tok-tok guru, maka jangan kita hilang hormat pada dia. Kita kena hormat pada orang-orang yang lebih alim. Sebab orang alim dia lebih banyak ilmunya yang dia amal, dan kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Dan yang kelima, jika bertemu dengan orang yang jahil, ni kita bertemu dengan orang yang jahil lah, maka katakan dalam hati, orang yang jahil ni dia maksiat, sedangkan dia tak tahu benda tu salah. Sedangkan aku ni buat maksiat, aku tahu benda ni salah, tapi aku buat juga. Kena macam tu, tuan-tuan. Kita nampak orang yang jahil kan, geng-geng tu lah, geng-geng black metal ke apa, dia buat dosa tu, buat maksiat tu, kita kena sangka baik. Kan, mungkin dia buat dosa tu sedangkan dia jahil, dia tak tahu. Dia lebih baik daripada kita yang tahu salah tapi tetap buat juga. Allahu Rabbi. Begitulah sebut, tuan-tuan. Tu Sahabat Anwar pernah tegur kan, pernah tegur tu tak tegur, tetapi jangan teguran tu sampai menghina. Kita tegur, kena tegur. Kita nampak satu perkara yang tidak baik, tapi dalam hati kita kena sangka baik. Dia buat benda tak baik itu sebab boleh jadi dia tak tahu, dia jahil. Tapi kalau dia tahu benda tu salah tapi dia buat juga, tu kena tegur lah. Kita kena tegur lah, kita kena perbaiki perkara tu. Sebab jangan biarkan maksiat tu berlalu begitu saja dalam keadaan kita tak cegah. Dan terakhir sekali nak sebutkan, tuan-tuan, satu kalam daripada Nabi SAW. Nabi kata, jangan berburuk sangka kepada pendosa. Orang yang buat dosa, jangan kita buruk sangka. Ini berlaku seorang sahabat. Sayyidina Umar beritahu pada zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki bernama Abdullah. Dia ni waktu dia di kalangan sahabat ni, dia ni memang nakal lah. Memang nakal. Dia sahabat Nabi tapi dia nakal. Nakal ini dia selalu minum arak. Ada, tuan-tuan, ni sahabat Nabi yang nakal ni, Abdullah ni, dia suka minum arak. Tetapi, tuan-tuan, ada satu perangai dia yang baik. Dia suka buat Nabi ketawa. Walaupun dia ni suka mabuk, tapi dia suka buat orang ketawa. Nabi ketawa. Maka Nabi bila nampak dia minum arak, Nabi akan sebat dia untuk sebagai denda minum arak. Maka satu hari, tuan-tuan, ketika Nabi SAW ingin merotan, menyebat Abdullah ni tadi, tiba-tiba datang satu sahabat. Dia kata, ya Allah, laknatilah beliau, kerana telah berkali-kali dia melakukan kesalahan yang sama. Sebab sahabat ni tak tahan lah kan, asal datang jumpa Nabi minum arak.
asal datang jumpa Nabi minum arak, Nabi akan sebat dia. Bila dia orang dah marah ni tuan-tuan, ni sahabat-sahabat ni rasa tak tahan kan, asyik minum arak je. Dia kata, ya Allah, laknat atas beliau. Kan? Laknatilah beliau. Laknati ni maknanya laknat lah kan. Maka Nabi kata apa pada sahabat ni yang cakap ni? La tal'anu, jangan melaknatnya. Fa wallah ma'alimtu annahu yuhibbullah wa rasulah. Subhanallah. Nabi tegur sahabat ni, jangan laknat dia. Demi Allah, aku lebih tahu yang dia mencintai Allah dan Rasul. Sebab tu jangan laknat dia. Aku rotan dia sebab aku nak supaya dia diampunkan dosa. Sebab dia ampun dosa. Tapi tugas kita jangan melaknat orang yang buat dosa. Jadi pengajaran dia, pendosa juga tidak berhak untuk mendapat cacian. Jadi kita nampak tuan-tuan hari ini dalam TikTok, dalam Facebook, orang buat benda tak baik, maksiat, maka kita doakan. Doakan. Jangan menghentam. Sekarang ni banyak netizen dia suka menghentam, mengkeji, mencaci. Kita kena tegur untuk mendidik. Tegur jangan sampai menghina. Tu trademark tu. Teguran kita jangan sampai menghina orang. Tegur juga, tapi tegur dengan hikmah. Tegur, jangan sampai menghina, jangan sampai mencaci, jangan sampai merendahkan dia. Sebab boleh jadi akan datang dia lebih baik daripada kita. Boleh jadi. Satu, saya ingat saya pernah berjumpa dengan ahli ekspedisi. Tu. Kenal tak ahli ekspedisi? Kita tak dengar ekspedisi, dengar orang bani je. Saya jumpa ahli ekspedisi. Kita tahu kan ahli ekspedisi. Saya ingat zaman 80 90-an memang biasalah dengar ekspedisi ni. Rock lah. Kan. Ustaz pun dengar rock juga. Tapi nak sebutkan Allah Ta'ala boleh ubah seseorang tu sekarang lebih baik daripada orang yang duk hina dia dulu. Boleh jadi. Dia dah menghafal Quran, dah menghafal hadis, dah keluar dakwah. Kita boleh buat kerja tu? Boleh tentu lagi. Jangan hina orang. Jangan hina. Anak kita pun sama kan. Anak kita ada 5 orang, seorang 2 ni mungkin bakal darah sikit lah. Kan 3 orang baik, mungkin 2 ni mungkin terkejar sikit, mungkin lah. Mungkin nakal sikit. Doa baik-baik, doa banyak-banyak. Mungkin kadang-kadang anak yang nakal ni kadang lebih baik daripada kita. Mana tahu. Dengan sebab doa dan sangka baik kita pada Allah, insya-Allah, dan mudahan tuan kita bertemu lagi pada masa akan datang. Dan sama-samalah kita elakkan daripada sangka buruk dan ajar diri kita, latih diri kita untuk sentiasa bersangka baik. Dan mudah Allah Ta'ala merahmati kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa zidna ilma wa inna siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi